Aku nak tanya YB ketua kampung, bila kau nak buat ni? Kau nak tunggu keturunan kau langgar dulu, nak tunggu orang langgar dulu mampus baru kau nak buat? Popteh Sound YB dan Ketua Kampung Felda Cini kes kerosakan jalan raya. Baru-baru ini itulah satu video yang dikongsikan Popteh Racing memaparkan kerosakan jalan raya dan tanah jelus yang sudah lama terbiar viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Kuala Mentega Jalan Menghala Kesalong dan Felda Cini. Difahamkan, jalan terbabit merupakan jalan utama orang awam untuk menuju ke pelbagai lokasi dan terbiar selama beberapa bulan tiada jalan penyelesaian. Namun, Popteh bertindak membuat video menegur tindakan YB dan Ketua Kampung Cini, jangan hanya memerlukan rakyat semasa PRU sahaja selepas dapat jawatan masalah rakyat tidak dijaga. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua, okey. Sekarang ni Popteh berada dekat Kampung Mentega Okey, kalau kita tengok kat belakang ni ada jelus dah, ada kerosakan, ada jegelus. Jadi aku nak tanya YB ketua kampung, bila kau nak buat ni? Kau nak tunggu keturunan kau langgar mati dulu, nak tunggu orang langgar dulu mampus baru kau nak buat? Ha? Benda ni dah berapa bulan dekat sini. Kau time mengundi, kau laju je. Betul tak? Time mengundi kau laju. Suruh orang undi kau. So aku nak tanya, apa peranan ketua kampung, peranan YB? Kat sana tu selekoh. So, ni kita dah dekat raya nak. Boleh. Bagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anda. Oh, okey, baik. Satu wis. Baik. Mari mana ni? Dari lepas nak balik. Okey. Okey, terima kasih. Okey, hati-hati perjalanan Okey, selamat. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Okey, salam. Sana kita tengok selekoh Okey. Sana selekoh. So, orang akan laju. Orang akan tak perasan. Masalah sekarang ni, Popteh ulang alik dalam seminggu tu 2-3 kali. Benda ni dah lama sangat dah. Ya, dah berapa bulan. Takkan kau nak tunggu orang mampus baru kau nak buat. Fikir sikit pakai otak. Ni lokasi Menghala ke Cini, Kampung Mentega, Kuala Mentega ni. Daripada Pulau Inai lebih kurang berapa kilometer je. Sana selekoh, dah tertengah orang laju. Ni dah dekat nak raya, orang luar masuk. Dia tak tahu sini ada jalan rosak sini. Jadi apa peranan korang? YB, Ketua Kampung, YB Cini, kau takkan tak lalu sini. Apa peranan kau? Sebagai YB, kau nak tunggu orang mampus baru kau nak buat? Kepala otak kau. Laluan ni semua orang ni laluan utama, semua orang lalu. Benda ni sikit je tu nampak. Letak batu pun dah boleh dah. Sini tampung bukan teruk sangat pun berapa sangat kos. Time undi kau laju suruh orang undi kau. Bila ada kerja macam ni, itulah peranan korang. Sebagai YB, orang undi kau suruh buat kerja. Faham tak? Bukan time undi je kau perlukan orang. Time kerja-kerja macam ni, korang senyap. So, majlis daerah pekan, kau pun main peranan juga. Ya? Jawatan kerja raya pekan, korang semua ambil peranan. Jangan nak tunggu sampai keturunan korang mampus baru kau nak buat. Faham tak? Assalamualaikum.